Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Dalam Arabic lesson kali ini kita nak belajar jenis-jenis bangunan dan perkataannya dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah rumah. Dalam bahasa Arab, baitun. Kedua, sekolah. Dalam bahasa Arab, madrasatun. Kemudian yang ketiga, hospital. Dan dalam bahasa Arab, mustashfa. Yang keempat, perpustakaan. Dalam bahasa Arab, maktabatun. Yang kelima, university. Dan dalam bahasa Arab, jami'atun. Yang keenam, masjid. Juga dalam bahasa Arab dipanggil masjid. Yang ketujuh, taman. Dalam bahasa Arab, hadiqatun. Yang ke-8, kita ada lapangan terbang. Dalam bahasa Arab, matarun. Yang ke-9, stesen minyak. Dalam bahasa Arab, mahattatun benzin. Yang ke-10, balai polis. Dalam bahasa Arab, qismu syurtah. Sekarang, kita cuba letakkan perkataan-perkataan tadi dalam ayat. Ana adhabu ilal madrasati kulla yaumin. Yang kedua, nusalli fil masjidi ma'al jama'ati. Dan yang ketiga, ummi tadhabu ilal mustashfa. Baiklah kawan-kawan, banyak perkataan yang dapat kita belajar hari ini. Kita jumpa lagi di lain masa. Wa ilal liqa.